Pernahkah anda mendengar petikan terkenal ini? If you fail to plan, you are planning to fail. Petikan ini menggambarkan betapa pentingnya membuat perancangan dan persediaan untuk berjaya. Kejayaan bukan terjadi secara kebetulan. Ia perlu dirancang. Ini termasuklah dalam bilang perniagaan. Setiap perniagaan bermula dengan satu cetusan idea. Idea perniagaan yang berpotensi tinggi dan meyakinkan sahaja tidak cukup tanpa perancangan kerana berkemungkinan perniagaan yang bakal diusahakan itu akan menemui kegagalan. Apakah itu rancangan perniagaan? Rancangan perniagaan merupakan dokumen bertulis yang ringkas, padat, relevan dan realistik yang menerangkan secara menyeluruh tentang sesuatu perniagaan. Ia mengandungi maklumat serta keterangan yang berkaitan dengan perniagaan atau projek yang hendak dijalankan. Buku ini dibaharikan kepada 6 bab dengan 4 komponen utama rancangan perniagaan, iaitu rancangan pentadbiran, rancangan pemasaran, rancangan operasi dan rancangan kewangan. Bab pertama menerangkan perkara-perkara asas berkaitan rancangan perniagaan seperti maksud rancangan perniagaan, kepentingan rancangan perniagaan dan siapa yang memerlukan rancangan perniagaan. Penekanan kepada latar belakang perniagaan dan juga latar belakang pemilik perniagaan seperti nama perniagaan, pemilikan perniagaan dan alamat perniagaan ada dikupas dalam bab kedua. Selain itu, turut dikongsikan faktor yang mempengaruhi pemilihan perniagaan, visi dan misi perniagaan dan juga maklumat diri setiap pemilik perniagaan. Dalam bab ketiga, buku ini pula memfokuskan kepada rancangan pentadbiran. Bagi memastikan pengurusan tenaga kerja yang berkesan, semua maklumat yang berkaitan dengan pengurusan perniagaan perlu dimasukkan seperti carta organisasi, serta tugas dan tanggungjawab kekitanan. Bayaran gaji serta caluman yang wajib oleh majikan turut diketengahkan. Bab keempat pula lebih tertumpu kepada rancangan pemasaran yang memberi penekanan bermula dengan jenis produk perkhidmatan, sasaran pelanggan, saiz pasaran, persaingan, share pasaran, ramalan jualan dan strategi pemasaran. Rancangan operasi dalam bab kelima pula melibatkan tata cara pengoperasian perniagaan. Beberapa aspek yang perlu diberi pengkuan adalah proses penghasilan, kodak ataupun perkhidmatan, susur atau pengoperasian, lesen dan undang-undang perniagaan, keperluan bahan mentah serta keperluan mesin dan juga peralatan. Bab akhir buku ini adalah rancangan kewangan, iaitu komponen yang paling penting. Anda akan didedahkan dengan penyata ambilan wang tunai, penyata pendapatan dan kunci kira-kira. Kesemua maklumat di bab ini mampu menentukan idea perniagaan yang akan dilaksanakan, berdaya maju dan mempunyai daya tarikan kepada pelabur, institusi kewangan atau mana-mana pihak yang berkepentingan. Penulisan rancangan perniagaan ini bukanlah satu tugas yang mudah, tetapi dengan hadirnya buku Business Plan Workbook, A Step by Step Guidance ini, kami berpendapat dengan gaya penulisan yang santai dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami beserta penerangan yang ringkas dan jelas, buku ini amat sesuai digunakan sebagai panduan. Akhir kata, buku ini boleh dijadikan sumber rujukan kepada pelajar, ahli akademik, usahawan, penyelidik, pengamal industri, jurulatih perniagaan dan juga mereka yang berminat untuk menulis rancangan perniagaan yang berdaya maju. Didapatkan e-buku Business Plan Workbook, A Step by Step Guidance yang diterbitkan oleh penerbit UiTM menerusi platform Mind Apps. Jika anda berminat untuk dapatkan dalam versi buku bercetak, anda boleh membelinya menerusi platform Shopee, MyBook Capital atau terus ke kedai buku penerbit UiTM di UiTM Shah Alam.